Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajidi fid duri wa antunajrafa wa tutayyaba. Maksud, Rasulullah memerintahkan untuk membina masjid-masjid di perkampungan, permukiman serta memerintahkan agar masjid itu dibersihkan dan diwangi-wangikan. Kisah ini bermula apabila Encik Syed Muzaffar menghubungi kami di T.H. Sharafali Carpets untuk bertanyakan tentang pemasangan karpet bagi ruang ibadah di Ma'had Al-Imam Al-Adni, Jalan Seleko, Shah Alam, Selangor, bagi memastikan para pelajar dan warga Ma'had dapat beribadah dengan lebih selesa. Hasil perbincangan tersebut, pihak Ma'had telah memilih karpet premium Raudah Naila Wilton 2 juta berwarna ramis green. Lengkap dengan underlay tebal 11 mm untuk memberikan kelembutan ekstra dan keheningan suasana semasa solat maupun sesi pembelajaran. Terima kasih kami ucapkan kepada Encik Syed Muzaffar Ustaz Faiz yang turut meluahkan rasa gembira dan amat berpuas hati dengan hasil akhir yang sangat kemas dan selesa, serta seluruh warga Ma'had atas kepercayaan dan sambutan yang sangat mesra. Semoga usaha ini menjadi pahala jariah yang berterusan. Ingin menukar karpet sekolah, surau atau masjid anda? Jangan teragak-agak untuk menghubungi kami di 0166607786 bagi sesi konsultasi dan sebut harga secara percuma. Karpet Masjid THS diperbuat dari kualiti yang terbaik.